dalam nama. Fa tu kalimat kata nama ke kata perbuatan ke kata sendi, tuan-tuan dah tahu. Ustaz, itu saya dah tahu dia ialah kalimat kata sendi. Okay, apa sambungan pelajaran dia Ustaz? Okey, ni pelajaran peringkat yang pertama kan? Okay, kita pergilah pada pelajaran peringkat yang kedua pula. Ni sambungan dia. Faham ke tidak? Kalau tuan-tuan jumpa kalimat kata nama, kat sinilah sambungan pelajaran dia. Ingat tak kata nama tu apa? Kata nama tu ialah semua nama-nama Allah dan semua yang Allah cipta, serta semua nama-nama makhluk dan semua yang makhluk tu buat. Kat sini kita bahaskan. Okey, itu kalau tuan-tuan jumpa kalimat kata nama. Kalau jumpa kalimat kata perbuatan, kat sini sambungan pelajaran dia. Tapi fa tu dekat sini sebab dia kalimat sendi haram, betul tak? Apa yang perlu saya buat Ustaz? Tuan-tuan kena tahu apa gelaran dia dan apa fungsi dia. So fa tu dia dekat sini, nampak ni fa maknanya dia maka, nampak tak? So gelaran dia apa Ustaz? Haraf penyambung cerita. Kan senang. Betul ke tidak? Haraf itu gelaran dia. Tuan-tuan kena tahu gelaran dan fungsi dia. Okey, fungsi dia apa Ustaz? Fungsi dia nyambung cerita lah. Gelaran dia haraf penyambung cerita, fungsi dia nyambung cerita lah. Apa yang payah? Tahu tak? Okey, kemudian kita pergi pada kalimat in, in. Okey, fa selesai. Okay. In maknanya jika. Betul tak? In maknanya jika. Okey, kalau maknanya jika tuan-tuan, kita baliklah pada pelajaran kita peringkat yang pertama. Okeylah Ustaz, saya tahu makna in inilah jika. Jadi pelajaran peringkat yang pertama, ini kalimat kata nama ke, kata perbuatan ke, kata sendi. Baliklah tuan-tuan ke diagram yang pertama tadi. In maknanya jika kan. Dia kalimat kata nama ke, kata perbuatan ke, kata sendi. Jawapannya dia ialah kalimat kata sendi. Faham ke tidak? Dia ialah kalimat kata sendi. Salam Nenek Lijah. Dia kalimat kata sendi. Okey, macam biasalah. Kalau dia dah tahu dia kelompok kalimat apa, kita pergilah pelajaran peringkat yang kedua, sambungan pelajaran dia. So dia kat sini juga tuan-tuan, yang pink ni juga. So tuan-tuan kena tahu apa gelaran dia dan apa fungsi dia. In maknanya jika, betul ke tidak? Tuan-tuan yang ada kamus. Yang ada ni, yang ada ni apa? Yang ada apa kita panggil? Diagram ni. Dia kalimat tu apa gelaran dia tuan-tuan? Haraf apa tuan-tuan? Cepat, harap apa? Tengok ni.